5 jam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Mersing. Sampai sahaja kita pergi ke Mersing Harbour Centre untuk check-in dan cetak tiket feri berserta bayar untuk fee masuk ke taman laut. Kami parking kereta berdekatan dengan jeti. Charge yang dikenakan ialah RM15 untuk 1 hari. Jadi untuk 3 hari ialah RM45. Sementara menunggu feri sampai, kita bungkus dahulu makanan untuk alas perut. Nama feri yang kami naiki ini ialah Bestari 1. Tempoh perjalanan menaiki feri ini dari Mersing ke Pulau Tioman ialah 2 jam. Macam nampak? Jalan-jalan. Memandangkan kami menginap di Berjaya Resort, feri kami berlabuh di jeti Kampung Tekek. Setelah sampai di jeti, kami menaiki van yang disediakan oleh Berjaya Resort. Dia nak reverse 392. Tidur baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Ada jacuzzi Swimming pool di sini ada kedalaman sehingga 2 meter. Jadi hati-hatilah kalau pergi tempat yang dalam tu. Bila swimming pool dalam, bolehlah kita terjun. Selesai berenang di swimming pool, kita berjalan-jalan di pesisiran pantai di hadapan. Kami menaiki 4-wheel yang disewa untuk bersia-sia di sekitar Pulau Tioman. Buat kerja kontrak kat mana kita hari ni? Tak dengar, kita kena hantar barang. Tarik dia. Barang. Sebelum memulakan aktiviti di sekitar pulau, kami bersarapan dahulu di Kampung Tekek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kawasan ni one way ke nampak? Kalau ada 2 kereta lah, kena salah seorang mengalam macam ni lah. Dah sini je kona baring. Tahu ada orang dekat atas. Ni memang kena tukar kepada 4-wheel ni muk ni. Ini kereta biasa tak lepas. Checkpoint pertama kami ialah di air terjun Kampung Juara. Untuk pergi ke sini, dia ada macam sedikit ala-ala hiking lah. Kalau siapa yang lemah-lemah lutut tu memang tak digalakkan lah turun. Okey, kita boleh. Kat sini air terjun ni kan, kalau perhatikan betul-betul,
Ada ikan kat situ, nampak? Nampak ada ikan. Okey, sekarang kita kat mana? Ha? Kita kat mana sekarang ni? Dekat air terjun. Air terjun dekat mana? Pulau Tioman. Oh, kat Pulau Tioman pun bukan saja ada pulau ya, air terjun pun ada ha. Ni betul hiking namanya. Air terjun ada Tadi kena tunduk sikit. Tunduk. Tak payah tunduk. Tak payah tunduk. Dia tak payah tunduk. Dia apa nak tunduk. Oh, kita dah standby kat sana dah. Mandi terjun dapat, hiking sikit-sikit dapat. Dia boleh buka abang awak ni. Dah sampai kampung dah. Sampai kampung tadi. Tiba di Kampung Juara, kami singgah ke Barat Tioman Beach Resort untuk beredah di tepi pantai. Pantainya bersih dan airnya jernih. Min. Sekejap satu, sekejap. Seterusnya, kita tiba ke checkpoint utama iaitu Taman Laut Tioman. Ha? Kira jom. Untuk pengetahuan, life jacket dan set snorkel juga boleh disewa di sini. This is Taman Laut. Mana adik? Adik. Adik. Tak perlu berenang jauh-jauh, di tepian pantai pun ada banyak ikan. Macam ikan selam. Apa nama? Ui, besarnya. Besar macam tapak tangan yang itu ada ikan besar. Diam-diam. Kemudian. Sini, sana di dalam itu. Bagaikan diriku berada dalam akuarium yang sangat besar. Ada macam Mas Kamen Rider tak? Ikan-ikan di sini sangat jinak, macam dah biasa dengan kehadiran manusia yang datang berikan makanan. Di taman laut ini ada disediakan bilik mandi untuk bilas dan salin pakaian. Tembak dia. Sinilah, jangan jauh-jauh. Dekat-dekat lah. Dah. Tengok tu cara dia keringkan badan.
Dah puas main air, dia lapar burger. Okay, kalau nak tahu kat sini lah tadi taman laut yang kita orang main tadi. Sebenarnya tak jauh pun. Kalau tengok kat bawah ni pun ikan besar boleh nampak. Tepi-tepi ni pun dia boleh nampak ikan. Dia boleh berenang nampak. Kita zoom. Dia boleh berenang sini sampai ke sana. Ini kerja gila punya orang. Mana keluang? Dekat pokok tu ada banyak keluang bergayut. Boleh nampak lah kalau kita zoom lagi dekat kamera. Tapi dekat sini kita mungkin tak nampak lah. Dia tidur. Dia tidur. Siang dia tidur. Malam Dia, ada lagi. dia nocturnal creature. Tu, kampung Teket. Ini JT yang kita datang tadi. Kita sauk satu fridge magnet untuk buat kenangan. Dia kata mana aku kena kat orang. Tiba masa untuk pulang ke tempat penginapan. Petang tu sempat lagi berjalan-jalan di tepian pantai dan main swimming pool. Kids apa tah nama dia? Tempat sini suka duduk ya. Masa untuk kita berangkat pulang dan check out ke lobi. Jom. Kami berangkat pulang ke Mersing menggunakan JT yang samalah masa kita sampai di Pulau Tioman, iaitu JT Kampung Tekek. Nama ferry yang kami naik untuk pulang ke Mersing ini ialah Wawasan 3. Sini Wam Sam. Wam Sam. Sama tempoh seperti datang, lagi 2 jam lah untuk sampai ke JT di Mersing. Dah sampai pun di JT Mersing. Kena tunggulah pula beg diturunkan. Kita cari kedai makan untuk mengisi perut sebelum pulang ke Kuala Lumpur. 3 orang makan beserta air RM26. Murah. Kita bawa pulang keropok kering dan keropok leko buatan Mersing. Kita berhenti untuk solat di Masjid Jami' Sri Lalang Keluang. Perjalanan malam kita rehat dan rawat di Aikro untuk solat dan makan malam.
Jam 11 suku malam baru kami sampai di rumah.